Kalau pergi mana-mana buat tugasan rasmi, mileage pun kita cover. Ada allowance makan lagi. Dia claim dan dia claim, tapi dia buat kerja lain. Sebab itu dalam surah Luqman, Allah menceritakan pertama tentang hikmatul Quran, kebijaksanaan Quran dalam nak meletakkan penjelasan, dalam nak meletakkan hidayah pada manusia. Al-Quran perlu untuk menjadi rujukan pada kita. Kemudian dalam surah ini juga diletakkan tentang kepentingan beriman kepada Allah. Ini merupakan nasihat Luqman kepada anaknya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang paling besar sekali. Sebab itu bila satu orang terlibat saja dengan syirik, satu orang bila dia terlibat dengan syirik, dia buat amalan baik apa pun, kalau dia mati atas syirik tu, amalan baik tu semua tidak akan dikira. Dulu saya dah huraikan dalam kuliah. Kenapa? Kadang-kadang ada orang dia tak boleh nak brain, dia tak boleh nak fikir. Pasal apa? Orang ni baik, tolong orang, suka bersedekah, tepati masa, setia, tak rasuah, tak rompak harta negara. Tapi dia syirik pada Allah, dia masuk neraka selama-lamanya. Ni ada pula orang ni, dia bertauhid, tapi dia mencuri duit orang, rasuah, salah guna kuasa, mungkir janji. Kan? Kalau dia mati, Allah boleh azab dia, tapi akhirnya dia masuk ke syurga juga setelah dosanya selesai. Ada orang yang tak boleh fikir, macam mana ni? Nampak macam tak berapa nak seimbang. Kerana kita melihat daripada perspektif insan. Kena tengok daripada perspektif agama. Bila Luqman kata kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim, syirik itu adalah satu kezaliman yang paling besar sekali. Kita perlu tengok pada perspektif agama. Macam mana boleh kata kezaliman yang paling besar? Kerana tidak ada dosa yang paling besar pada syirik. Apa itu syirik? Syirik ni menyembah sesuatu yang cipta kita, yang beri makan pada kita, yang beri nikmat pada kita. Tuhan beri segala-galanya pada kita. Apa yang ada pada kita, semua Tuhan beri. Bulu hidung yang tuan-tuan cabut tiap pagi tu pun Tuhan bagi. Kalau bulu hidung tu tuan-tuan tanam sendiri, buah baja, semua orang datang, ini saya ingat kebanyakannya, semua bulu hidung akan panjang-panjang belaka. Sebab apa? Sayang. Kalau cabut, kena tanam lagi 50 sen. Tapi boleh cabut tiap pagi tu sebab dia tumbuh sendiri, kita tak tanam. Betul tak? Tuhan bagi semua benda kat kita. Bagi makan. Makan sedap. Lidah pun Tuhan bagi yang boleh rasa sedap tu. Semua benda Tuhan bagi. Tiba-tiba ada satu orang, dah semua benda Tuhan bagi kat dia, dengan segala nikmat yang dia dapat, dia pergi sembah benda lain yang tak bagi apa pun kat dia, yang dia sendiri ukir benda tu. Bukankah itu satu kezaliman yang besar? Saya kerja dekat Uni Siraj, Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin. Saya jadi Saya jadi rektor lah kat situ. Kira ketua eksekutif kat situ. CEO lah. Lantik orang kerja. Bagi dia surat tawaran bekerja. Gaji 5,000 sebulan. Apa dia kena buat? Dia kena buat ni. Lepas tu, cukup bulan dapat gaji. Ada privilege. Kalau pergi klinik, dapat, kita cover. Kalau pergi mana-mana buat tugasan rasmi, mileage pun kita cover. Ada allowance makan lagi. Dia claim dan dia claim, tapi dia buat kerja lain. Dia bukan buat kerja Uni Siraj, dia pergi buat kerja Unimed. Contohlah, saya tak ada masalah dengan Unimed pun. VC Unimed tu sahabat saya juga kan, Datuk Zalimat tu. Cuma saya nak bagi tahu.
Kalau ada staf Uni Siraj, ambil gaji Uni Siraj. Berbulan-bulan ambil gaji. Saya tak tahu yang dia pergi buat kerja Unimap. Kerja Uni Siraj dia tak buat. Orang Unimap rasa dia baik ke tak baik? Bagus dia tu. Tolong kita. Dia tak ambil satu sen pun. Bagus tak? Kalau tengok pada mata Unimap, nampak baguslah dia. Tapi kalau tanya pada saya, tengok pada kacamata Uni Siraj. Dah lah ambil gaji, mileage kita bagi, allowance kita bagi, semua privilege kita bagi. Dia tak buat pekerja kita, dia buat kerja orang lain. Dia pergi buat kerja universiti lain. Jadi universiti lain tu dapat macam-macam ranking sebab dia tolong. Free. Pada kami, dia jahat ke tak jahat? Zalim ke tak zalim? Itu pada perspektif hamba. Yang kita hanya bagi gaji dan allowance. Kalau kita pandang pada perspektif agama, Tuhan ni bukan hanya bagi gaji, bukan hanya bagi allowance, bagi semua benda. Sebab itu zalim. Dan bila berlaku syirik dalam dunia ni, apabila berlaku pertarungan di antara tauhid dan syirik, kadang-kadang manusia berada di persimpangan. Kadang-kadang manusia ni berada di persimpangan. Kenapa? Kerana mungkin mak ayah dia terlibat dengan syirik. Ini orang yang biasa revert kepada Islam. Mu'allaf ni kan. Melihat kepada kisah Luqman, Allah Ta'ala selesaikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tuhan Quran bagi jalan tengah. Apa dia? Kalau kedua-dua mak ayah kamu tu paksa kamu untuk melakukan syirik pada aku, fala tuti'huma, kamu jangan taat pada mereka. Sebab kadang-kadang mak ayah ni dia suka klaim taat. Kamu kena taat pada aku. Sebab kamu lahir, aku yang lahirkan. Bapak kata apa? Waktu kamu kecil, aku yang bagi makan. Maka dia ada terasa terhutang budi. Macam mana ni? Dia suruh aku syirik. Tuhan tak bagi aku melakukan syirik. Quran selesaikan. Fala tuti'huma. Kamu jangan taat mereka berdua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi walaupun kamu tak taat dia, bukan bermakna kamu kena buat jahat kat dia. Tak taat dalam bab tu. Tapi kamu berurusanlah dengan dia dengan baik. Kamu dampingi dia dengan baik. Kan ada seorang sahabat saya pun, dia ribet juga. Dia kata lepas dia masuk Islam, mula-mula dia kena pukul dengan abang dia. Tapi dia buktikan lepas dia masuk Islam, dia jadi lebih baik daripada sebelum dia Islam. Dan akhirnya mak dia pun tertarik dengan ajaran Islam dan akhirnya masuk Islam. Ini di antara solusi yang diberikan oleh agama yang kita akan, nanti tuan-tuan akan lalui ayat-ayat ni dalam surah Luqman.